Okey, Kak Zai tunjuk teknik macam mana kita nak hiris memanjang nipis. Hiris macam biasa macam ni Okey, Kak Zai ulang Okey, Kak Zai ulang. Ini seketul macam ni besar ibu jari. Kita hiris macam biasa. Macam nak buat potong timun, nak buat laksa tu macam tu je kaedah dia. Okey. Yang mana tak tahu boleh follow lah tips Kak Zai ni. Yang dah expert boleh lajukan video, okey. Dan buat je dah lepeh-lepeh macam ni. Kalau nak sekali aruh pun boleh, nak satu-satu ni sebab Kak Zai nak tunjuk. Potong je macam ni. Nak potong timun pun macam ni. Kalau nak buat laksa kan macam ni. Teknik dia. Okey, Kak Zai tunjuk. Nampak? Macam ni. Okey, memanjang-manjang macam ni. Nak mengiris, mengirim pun boleh. Hello. Okay. Hello, dah lama. Barang apa nak bawa? Okey, ni dah hasilnya. Kak Zai potong nipis, mengiring macam ni. Nampak cantik kan? Nanti kita letak dalam kukusan nasi nanti. Dia cantik tu, dia nampak berderai. Nampak? Cantik kan? Nampak kan? Okey, kita hiris lagi. Takut nanti tak cukup. Maksudnya beras tu kan nanti mengembang. Beras basmati tu kan jadi manjang kan. Jadi takut macam tak cukup pula. So Kak Zai macam ni, Kak Zai hiris 3 keping. Nak cepat kerja lah. So nampak cantik kan? Siapa yang tak pandai potong timun nak buat laksa pun boleh belajar macam mana Kak Zai potong ni. Nampak? Nampak cantik dan menarik. Okey, itu sahaja. Nampak? Okey. Kak Zai masukkan dalam pinggan ni supaya mudah nanti kita nak buat kerja nanti. Okey, sebab nanti kita nak satukan. Okey, siap. Okey, hari ni untuk side ramuan. Okey. Kak Zai sediakan santan. Kak Zai pakai santan segar santan segar. Lepas tu ni ada dalam botol ni. Botol ni rahsia lah. Kak Zai tak nak cerita lah. You all pandai-pandai lah. Okey, ada bawang. Kak Zai guna setengah je, tak nak pakai banyak. Sebab kita selain pula. Okey, halba ni dalam ngam-ngam satu sudu besar. Ngam-ngam. Lepas tu ada garam. Ada gula. Okey, ada bawang yang dihiris dengan halia sebesar ibu jari. Nak lebih sikit pun that's okay lah. So kita potong. Kita hiris. Kita hiris dulu. Sebab kita nak curah dia. Ketika dah selesai mengukus kita punya beras. Okey, beras pulut dengan beras basmati yang dah rendam tu. Nanti kita masukkan semua sekali. Okey. Saya nak hiris dulu. Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Zai nak buat resepi. Buat menu. Untuk resepi nasi dagang. Okey. Terengganu punya style. Okey. Okey, kita ada beras pulut. Ni beras pulut. Kita beli yang timbang je. Dengan beras basmati ni pun timbang. 1 kilo RM8 je. Ni nak bawa makan anak beranak, 4 orang je nak makan. So kita beli yang kecil-kecil sahaja. Tak payah perlu beli sampai RM30-40 kan. Kita beli yang RM8 je. Sekilo. So hari ni Kak Zai nak tunjuk. First kali beras pulut ni kita ambil cup. Kak Zai guna cup rice cooker ni. 1,5 cup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1,5 cup. 1.5 beras pulut. Okay. 1. Tu ambil setengah. Okey,
setengah. Setengah ya. Okey. Then ambil pula beras mati yang beli sekilo ni, yang harga RM8 ni, kita letak dalam 4 cawan je. Satu, dua, tiga, empat. Cantik tak beras dia? Panjang-panjang kan? Cantik kan? Okay, bubuh semua. Ni untuk makan 4 orang ni. So kita gaul je macam biasa. Gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul. Lepas tu kita rendam selama 4 jam. Okay. Nanti tengok video seterusnya. Okay, kita letak dulu air. Okay, letak air dulu. Kita rendamkan dia. Rendam dia dulu. Nanti dah settle, rendam 4 jam baru boleh basuh. Tak payah banyak-banyak kali basuh lah. Ni just nak rendam je. Okay, Kak Zai start dalam pukul 9.40. Okay, dalam 1 lebih macam tu, kita dah boleh start masak. 1 tengah hari, 1:30 petang macam tu, kita dah ready. Nampak putih lepak tu beras pulut kan. Yang macam warna-warna jernih punya beras tu, beras basmati. Ni boleh timbang saja. Okay, rendam lagi. Ikutlah, nak tenggelam boleh, tak tenggelam boleh, ikut suka. Okay, itu saja. Okay, ni santan. Kita cawan santan. Okay, kita curah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Semoga jadi makanan ni supaya sedap. Okay. Okay. Kita gaul dulu. And then kita kukus dalam 10 ke 13 minit macam tu. Kita setting lah dekat timer ke alarm kan. Untuk dapatkan result yang cantik lah. Alhamdulillah. Semoga makanan sedap. Menjadi tahan lama. Berkat orang yang makan semua. Amin. Okay, kita boleh kita boleh setting. Kita buat 13 minit. 10. Okay, kita kukus lagi dalam 13 ke 14 minit untuk dapatkan result yang cantik. Okay, alhamdulillah. Dah siap dah nasi dagang Kak Zai. Gitu. Kabur-kabur.